Okay, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, video kali ni saya nak terangkan pasal maksud forex trading. Maksud forex itu apa sebenarnya? Okay, video ni memang sesuai untuk orang yang baru nak kenal forex trading, yang baru nak tahu macam mana, baru nak belajar. So, anda perlu tengok video ni sampai habis. And video ni adalah video pertama. Memang siapa-siapa yang baru nak mula tu memang kena tengok video ni dululah, yang paling pertama. So lepas ni akan ada lagi video seterusnya sampailah advance, bab-bab yang paling dah masuk advance lah. Okay, so tanpa melengahkan masa, so kita terangkan. Okay, so saya kat sini saya ada ebook yang saya buat sendirilah, yang saya tulis sendiri. Okay, jom kita buka. Okey. Apa itu forex trading? Jom kita baca dulu. Cara bawa duit daripada rumah. Okey. Maksud forex ni, tuan dan puan, maksudnya forex ni adalah pertukaran mata wang asing. Dia singkatan, forex ni adalah singkatan daripada foreign exchange. Apa maksudnya adalah tukar duit. Maksudnya pertukaran mata wang. Contoh, kita nak pergi melancong ke Amerika. So, kita perlu ke money changer. Kita kena tukar USD, betul tak? So, dekat situlah berlakunya forex exchange. Faham? Okay, contoh. Macam ni, contoh pergi melancong ke Jepun. Korang bawa ringgit ke money changer, tukar kepada yen. Itu sudah satu transaksi forex. Okay, contoh MYR, RM kita ni kan, kita nak pergi Jepun, kita tukar kepada duit Japanese yen. So kat situ dah berlaku transaksi forex. Faham tak? Okay, bezanya kita ni trader, kita tukar mata wang bukan untuk melancong, tapi kita untuk ambil untung daripada pergerakan harga antara dua mata wang tu. Maksudnya macam ni, kita menukar duit ni, kita hanya ambil untung atas nilai duit tu. Saya bagi contoh satu. Okay, katakanlah masa tu harga USD, contoh 1 USD bersamaan dengan RM RM3.90. Okay, masa tu contoh ha. Okay, lepas tu anda belilah USD ni 10k. Anda beli 10k USD, anda pun simpan. Anda beli 10k USD, anda simpan. Lepas tu tahun depan tiba-tiba rate USD ni naik jadi RM RM4.50. Maksudnya 1 USD tahun depan, 1 USD ni dah jadi RM4.50. Maksudnya bila kita tukar 1 USD tu, kita tukar kepada duit Malaysia, kita dapat RM4.50. So, anda beli 10k ni semasa harga tengah murah. Harga USD masa murah masa ni. So, bila tahun depan tiba-tiba anda pun nak tukar baliklah kepada RM. Masa harga tengah jadi mahal ni, anda pun nak tukar RM balik. So, anda dapat berapa? Anda akan dapat 10k USD tukar kepada RM, anda akan dapat RM RM45,000. Faham tak? So, kat sini anda untung apa? Okay, semasa tak ada bateri. Okay, tak apa, kita teruskan. Semasa anda beli ni 10k USD ni bersamaan berapa ringgit? Kalau kita nak beli 10k USD, kalau harga 1 USD tu RM3.90, jawapannya adalah RM39,000, 39k. So, tahun lepas kita beli dengan harga ni. Maksud tahun depan bila USD tu naik, kita pun jual balik, kita dapat untung berapa? Maksudnya kat sini 45k tolak 39k, anda dapat untung RM6,000. Faham tak? So kat sinilah untung, profit
awak panggil profit. So trader ni dia bawa untung daripada exchange rate. Exchange tu maksudnya pertukaran. Okey, contoh. Okey, anda faham kat situ kan? Okey. Dalam trading ni, mata wang sentiasa datang berpasangan. Maksudnya macam mana tu? Maksudnya forex ni dia mesti berpasangan, dia tak boleh satu. Dia mestilah sini dengan sini, dia mesti berpasangan. Macam mana? Contoh. Dia tak boleh contoh. Euro saja. Kalau euro saja, macam mana kita nak dapat exchange rate? Macam mana kita nak tahu harga? Benda ni yang gerak-gerak ni adalah exchange, ni adalah contoh. Euro USD. Maksudnya apa euro USD ni? Maksudnya apa? 1 euro tukar kepada USD dapat berapa? Itulah maksudnya. Maksudnya macam ni. Okey. Kat depan ni saya nak bagi tahu. Ini adalah pair dalam forex. Anda boleh tengok Euro USD, JPY USD, USD JPY. Okay. Saya ni ilmu saya nak bagi tahu. Ramai orang tak tahu juga pasal ni. Kat depan ni mewakili satu. Ni orang panggil base currency. Yang ini pula code currency. Okay. Base currency akan mewakili satu. Apa-apa pair yang duduk kat depan ni mewakili satu. Maksudnya apa? Yang ni 1 euro, 1 GBP, 1 USD. Maksudnya apa? 1 euro ni, 1 euro tukar kepada USD sama dengan exchange rate. Maksudnya tukar kepada USD dapat berapa? Dapat berapa USD? 1 euro ni bila tukar kepada USD akan dapat berapa USD? Contoh 0.80 sen ke 22. Contoh macam tu lah. Okay, saya tunjuk lebih jelas lah. Contoh mana pen? USD JR pula. JPY. Maksudnya apa? Maksudnya apa ni? Kalau kita nak translate lah, USD JPY ni adalah 1 USD tukar kepada JPY sama dengan dapat berapa JPY tu. Maksudnya macam tu. So dapatlah 0.5289. So dapatlah 50 sen. So bila dalam forex, dalam chart, harga tu lebih jelas. Sebab tu dia ada nombor lagi belakang. Sebab dia tak bunda. Adalah saya nak ajar lebih detail pun nanti sebab takut video makin panjang. Okay. Tapi saya nak korang faham tu je maksud dia tu. So contoh kalau kita Google sekarang kan, dalam Google Chrome kan, kita tulis USD tak bekas pula. Kita nak tulis macam ni. Tak apalah. Kita tulis USD JPY, USD to JPY, 1 USD to JPY dapat berapa? Contoh dapat 0.50 sen kan. Okey. Kejap. Kenapa tak berbekas? Kenapa pen ni sudah gila? Okey, sudah. Jadi dah. Okey, maksudnya bila contoh ya dalam forex ni dia lebih tepat daripada Google tu. Contoh harga tengah naik. Okey, contoh kat harga ni, harga ada 0. berapa 0.52, 0.58. Terbalik pula. Tak apalah, saya bagi contoh macam ni. 0.51. Ini adalah harga. Contoh rate sekarang dia duduk dekat 0.52. So dia duduk kat 0.52. Hidup main harga tu. Sekejap. Salah ni. Nanti korang pening. Ni dah level advance ni. Takut korang pening. So maksudnya chart ni dia mestilah duduk harga sekarang. Tidak main kawasan tu. Kalau harga exchange ni berubah, tiba-tiba JPY ni jadi naik ke ekonomi dia tiba-tiba tu, so harga jadi turun. Maksudnya USD bila tukar kepada JPY dapat lagi murah lah. Okay, korang faham tak? Itu.
Faham? Okey, kita teruskan seterusnya. Saiz pasaran. Okey, forex ni. Okey, pasaran kewangan terbesar di dunia. Forex ni adalah pasaran kewangan terbesar, paling terbesar di dunia. Okey. Transaksi sehari adalah 7.5 triliun. 7.5 triliun ni banyak. 1 bilion tu dia kan ibarat 100 bilion. 100 bilion baru jadi 1 triliun. Tapi ni 7.5 triliun. Ini betul kalau anda Google sendiri. Anda tulis Google transaksi sehari forex berapa triliun. So dia akan keluar. Okey. Kita teruskan balik. Okey, banyak mana tu? Jom bandingkan dengan pasaran lain. Okey, jom kita bandingkan dengan pasaran lain. Okey, forex sehari transaksi dia adalah 7.5 triliun. Saham pula, saham AS 0.6 triliun sehari. Bursa Malaysia pula. Bursa Malaysia ni maksudnya saham Malaysia, jauh lebih kecil lagi. So kalau dulu pasaran forex ni adalah terhad. Dia macam, tapi selepas zaman internet berkembang besar, forex trading ni online ni dia jadi popular. Start daripada selepas internet berkembang. Okey, terlalu besar untuk mana-mana individu kawal harga. Sekejap saya betulkan pen balik. Peluang wujud setiap hari, naik atau turun. Maksudnya apa? Maksudnya kalau kita harga tu jatuh atau naik, kita tetap boleh buat untung. Tapi kalau harga jatuh, kita kena sell. Kalau harga naik, kita buy, baru kita untung. Faham tak? Okey, macam mana cara untung? Macam mana cara trader tu untung? Macam mana cara trader buat duit? Prinsip dia sama macam korang berniaga. Beli waktu harga murah, jual waktu harga mahal. Faham tak? Cuma barang yang korang ialah mata wang. Okey, contoh dekat sini, nampak tak? Contoh, korang beli masa harga tengah rendah kan, tengah murah lah maksudnya. Bila harga tu korang beli, lepas tu korang tak close lagi kan, harga pun naik sampai atas ni. Waktu ni harga dah jadi mahal, korang pun jual. Jual tu maksudnya apa? Maksudnya korang close. Close tu maksudnya korang sell. Dia automatic jadi sell back order korang tu. Dia akan sell back. So selepas anda close, anda pun profit. Sebab apa? Sebab korang beli masa harga tengah murah. Bila harga naik, korang close, dia jadi auto sell back. So korang dapat profit terus. Okay, faham tak? Kat situ contoh mudah ni, korang baca sendirilah. Nanti korang baca sendiri ya. E-book ni saya bagi percuma je. Kalau korang nak, korang masuk dalam channel saya. Link ada dekat deskripsi tu. Masuk dan dahulu dah baca. Okay, waktu pasaran pula. Okay, waktu pasaran forex ni dia buka 24 jam 5 hari seminggu. Maksudnya kecuali Sabtu dengan Ahad. Sabtu Ahad tu dia tutup, dia close. Market tu tak gerak. Contoh 5 hari dia duduk naik turun. Dia sentiasa bergerak. Faham tak? So bila Sabtu tu dia stop. Sabtu tu dia tak gerak, dia duduk sini, close lah. Memang kita tak boleh nak trade, tak boleh nak jual beli. Faham tak? So kita kena tunggu hari Isnin baru dia buka balik. Pasaran forex tak pernah tidur dari Isnin sampai Jumaat. Sebab dunia ni bergilir-gilir berniaga ikut zon masa anggaran waktu. So dalam sehari ni dia ada banyak waktu, banyak season orang panggil. Sydney, Tokyo, London, New York. Okay, New York ni adalah malam waktu US. Orang panggil US season. Ni waktu malam ni orang panggil US season. Okay, pagi pula Asia season. Okay, paling penting untuk orang Malaysia ni, sesi paling rancak ialah waktu London and New York. Maksudnya apa? Maksudnya sesi yang paling rancak, paling volatile, yang market laju bergerak tu adalah waktu US season, iaitu waktu malam kita. Faham tak? Sebab tu kalau anda tengok dekat luar sana,
ada paling ramai orang trade, paling ramai yang buat live trade ialah waktu malam. Okay. So maksudnya kerja siang macam biasa dan trade waktu malam dari rumah. Sebab tu forex ni sesuai dijadikan sumber pendapatan tambahan dari rumah. Faham? Okay. So kita seterusnya saya nak cepat sikit. Okay. Apa yang korang perlu ada sebelum nak mula? Apa yang korang perlu ada sebelum nak mula? Okay, zaman sekarang pejabat seorang trader muat dalam poket. Maksudnya apa? Maksudnya korang tak perlu pun nak kena bawa PC pergi mana. Korang hanya perlu ada phone cukup. Korang boleh trade. Ada phone satu, ada. Okay, korang perlu ada apa? Ada phone. Laptop ni tak perlu pun tak apa. Ada phone, korang ada internet, ada modal, ada ilmu, anda dah boleh trade. Faham tak? So paling penting adalah ilmu. Ini yang paling penting. Dan paling ramai orang skip. Ramai orang yang dia belajar sekerat jalan. Dia dah belajar teknik tu kan, dia belajar sampai sini, dia anggap dia dah cukup. Dia pun masuklah, dia trade duit dia deposit. Tiba-tiba dia gagal. So siapa yang rugi? Dia juga yang rugi. Kenapa dia tak belajar sampai habis? Orang berlatih lah dulu betul-betul. Tak payahlah nak trade account real lagi. Kalau berlatih lah guna demo dulu. Berlatih selama 6 bulan. Cari betul-betul sampai faham betul-betul dulu. Barulah anda mula trade real. Okay. Perasan tak nombor 4 tu? Alamak, tak bekas pula pen aku. Perasan tak nombor 4 tu? Telefon, internet, modal, semua orang ada. Yang membezakan trader yang untung dengan yang rugi cuma satu: ilmu sebelum duit. Yang ni lah membezakan trader yang gagal dengan trader yang berjaya. Trader yang berjaya, dia orang cari ilmu dulu sebelum duit. Trader yang gagal ni, dia cari duit dulu, baru ilmu. Selepas dia dah loss, selepas dia dah gagal kan, baru dia nak cari ilmu. Kenapa dia tak cari ilmu? Dia tak belajar sampai habis dulu, baru dia trade. Itulah saya nak bagi tahu. Okey, seterusnya kita scroll bawah ni. Okey, ni korang wajib tahu lah. Kebenaran yang korang wajib tahu. Kenapa ni? Forex ni bukan skim cepat kaya tau. Okey, ini yang wajib korang tahu. Dalam trading memang ada risiko. Trading ada risiko. Ini fakta. Harga boleh naik, harga boleh turun. Trader boleh untung dan trader juga boleh rugi. Sesiapa yang janji confirm profit atau jamin untung kat korang tu, larilah jauh-jauh. Itu tanda pertama scammer. Okey, maksudnya macam mana? Kalau ada kan orang yang boleh menjamin profit, orang yang boleh jamin untung dekat korang, itu adalah scammer. Sebab apa? Kita tak boleh jamin benda tu 100% untung. Faham tak? Tapi walaupun dia ada risiko yang tinggi, tapi kita boleh kurangkan risiko tu. Jadi macam mana nak kurangkan risiko? Ada 3 benda. Anda belajar dulu, duit kemudian. Anda kena faham asas sebelum masuk duit sebenar. Anda belajar dulu, anda tengok video ni. Nanti anda tunggu video seterusnya, anda tengok lagi video sampai. Sebab saya akan ajar secara percuma sampai advance. Korang tak perlu pergi dah belajar dengan siapa-siapa. Korang hanya fokus ni betul-betul. Sebab nanti saya akan cerita pengalaman saya juga, macam mana saya belajar ni macam itu. Sampai saya pernah kena tipu. Faham tak? So sampailah sekarang saya dah 5 tahun dalam ni. Sampailah saya dah tahu macam mana cara buat duit dalam ni. Nanti saya akan share kepada anda juga. Cara kurangkan risiko. Pertama, belajar dulu, duit kemudian. Guna duit sejuk sahaja. Maksudnya apa? Jangan sekali guna duit dapur, duit hutang, duit simpanan penting. Maksudnya kalau anda nak trade, anda tak perlu, janganlah guna duit yang komitmen, yang nak bayar komitmen semua tu. Bila anda gaji, contoh anda nak asing terus-terus, anda hanya guna duit lebihan sahaja. Sebab anda kena tahu sebelum anda masuk, benda ni adalah investment high risk.
So anda gunalah duit yang anda sanggup rugi. Okey, ketiga pula macam mana kalau anda nak kurangkan risiko? Anda kena ada disiplin. Kena ada pengurusan risiko yang betul. Okey. Trader yang bertahan lama bukan yang paling berani, tapi yang paling berdisiplin. Maksudnya kalau anda nak bertahan lama dalam bidang ni, anda kena ada disiplin. Sebab apa? Sebab apa saya cakap? Saya pernah tengok ramai orang, dia orang kaya sekejap je, lepas tu dia gagal. Sebab apa? Sebab dia tak ada disiplin. Dia fikir bila dia forfeit macam ni, dia rasa okay, aku boleh teruskan ni, aku tak payah belajar dah sebab aku dah profit macam ni. Aku tak payah ikut dah plan asal aku tak ikut pun tadi plan. Dia pun teruskan dengan sifat yang sama, sifat iaitu sifat tamak yang dia tekan banyak-banyak macam tu. So bila tiba-tiba hari trading ni, kita tak boleh nak expect dia sentiasa sama, sebab dia sentiasa berubah. So tiba hari pun dia pun loss. Selepas loss tu, dia mesti akan emosi, dia akan deposit lagi. Betul tak? Sebab dia tak ada disiplin. Kalau orang yang berdisiplin, dia ada target, dia ada daily target, dia ada trading plan yang betul, dan dia ada cara dia jaga money management tu, dia ada cara sendiri. Okay, nanti bab yang lain saya akan ajar lah. Yang penting korang tahu dulu apa maksud forex ni. Okay, kenapa aku letak muka surat ni dalam panduan asas? Sebab aku nak korang masuk dia ni dengan mata terbuka. Yang sembunyikan risiko dari korang, dia nak duit korang. Maksudnya apa? Maksudnya saya letak dalam buku ni yang ada tentang risiko ni sebab saya nak kena bagi tahu korang dulu. Sebelum korang mula, korang kena tahu trading ni ada risiko. Faham tak? Risiko. So kalau korang fikir benda ni boleh cepat kaya, itu salah. Korang dah gagal awal-awal, saya cakap. Tapi kalau korang nak belajar, nak tahu, tak ada masalah. Boleh. Korang belajar sampai habis, sampai korang faham betul-betul. Faham tak? Okay. Yang tunjukkan risiko kepada korang, dia nak korang berjaya. Faham tak? Okay, langkah pertama. Jadi macam mana nak mula? Macam mana nak mula trade? Macam mana mula nak trade ni? Nak jadi trader ni? Langkah pertama, faham asas dulu. Macam korang belajar ni lah. Ini baru A. Ibarat apa? Tadika. Faham tak? Ilmu ni ibarat ilmu orang tadika. So nanti korang akan belajar sampailah high education. Maksudnya advanced level yang nanti korang tahu. Okay. Langkah kedua, belajar baca chart, buat analisis. Faham tak? Langkah tiga pula, cuba account demo dulu. Maksudnya cuba account demo tu maksudnya apa? Dalam trading ni, dia ada account real dan account demo. Account demo tu maksudnya account palsu. Maksud apa account palsu? Dia duit palsu. Anda tapi naik turun tu tetap sama, semua sama. Kalau anda pergi tengok dalam phone kawan korang tu, dia phone orang di Amerika mana-mana pun, chart tu harga naik turun dia sama, semua sama. Kalau korang buka account demo ke account real, semua sama, satu dunia sama. Dia naik masa ni, semua dalam dunia pun naik masa ni, tak ada delay. Faham tak? Semua sama. Okay, itulah. Tak ada dah. Ini baru permulaan. Okay, korang kena tahu ini baru permulaan. Banyak lagi kita akan belajar lah seterusnya. Okay, kalau korang nak, korang rasa cara saya ajar ni okay, korang komen. Kalau apa yang perlu saya ubah, korang komen juga. Okay, itu saja daripada saya. Korang tengoklah video terusnya tu. Okay, so jangan lupa subscribe sebab banyak lagi ilmu yang saya akan share. So siapa yang fokus dan usaha betul-betul dan percaya dan belajar, saya yakin korang boleh berjaya. Okay, itu saja daripada saya, daripada May. Assalamualaikum.